Penduduk Pangsapuri Anggrek, Bukit Beruntung menyifatkan Ahli Parlimen Hulu Selangor, P. Kamalanaden tidak telus dalam menyalurkan bantuan bagi kerja pembaikan bumbung yang rosak di perumahan berkenaan. Kebanyakan penduduk di Pangsapuri berkenaan turut mendakwa Kamalanaden menyalurkan bantuan pembaikan itu hanya kepada beberapa individu tertentu. Sebelum dia mengundi tu kan, dia ada janjilah nak betulkan bumbung kan. Nak cat lain lah kata kan. Nak betul lah, yang mana yang tak betul. Sampai sekarang tak ada. Itulah bumbung dia jatuh, memang bahayalah kalau jatuh atas kereta, pecah lah. Cermin ke apa ke kan. Siapa yang ada macam ni, selamatlah kereta. Ada kes tak sebelum ni? Kes untuk rompak memang ada. Rumah ni pun pernah orang masuk dah masa balik kampung. Sebelum ini, lebih 1,000 keluarga menetap di kawasan itu menghadapi masalah apabila bumbung Pangsapuri mereka musnah dalam kejadian ribut beberapa tahun lepas menyebabkan ramai berpindah keluar sekaligus menurunkan nilai hartanah di kawasan itu. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak pernah meluluskan peruntukan RM15.6 juta bagi membaiki dan membaik pulih bumbung rosak di 50 blok Pangsapuri kos rendah di Bukit Sentosa dan Bukit Beruntung dalam sesi tinjauannya pada 2010. Banyak kali kita berjumpa-jumpa pun keadaan macam tu juga. Bila lawat pun melawat tengok saja. Bila pilihan raya, itu sajalah jadi dia. YB mana yang datang turun dari tu? YB BN, dia cuma pantau saja, dia tengok saja. Sebab rumah yang ada di sini pun bumbung pun tak ada. Ada tapi dah teruk dah. Wakil rakyat yang datang pun cuma dia kata tak boleh janji tapi dia akan cuma usahakan. Jadi dah bertahun-tahun, 2-3 tahun keadaan macam ni berterusan. Jadi walaupun penduduk sini tak ramai, tapi saya harap kerajaan negeri Selangor prihatinlah apa yang berlaku di sini. Tinjauan TV Selangor mendapati Pangsapuri 5 tingkat yang mempunyai 5 blok itu turut rosak selain usang dan kosong tidak berpenghuni.